Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini saya tujukan kepada para pemula lah. Saya ni pun dikira walaupun dah lama, tapi saya sebenarnya pun macam anda juga, iaitu seorang YouTuber yang tak berjaya lah. Tetapi dalam minggu ini saya cerita pasal banjir di Johor. Saya cuba, sebab YouTube kata cari isu-isu semasa ataupun perkara yang disukai oleh penonton, jangan buat video yang sok sendiri. Sebab tu kadang view saya ada 30, kadang-kadang 100 lebih, kadang-kadang 500, macam tu je. Banyak-banyak pun 1000 lebih macam tu. Tapi bila kita buat satu tajuk yang sedang, contoh tengah viral, banjir di Johor, saya buat lah. Saya dapat 37,000 tayangan. 37,000 view lah maknanya. 37,000 view tu daripada dua video lah, satu 14, satu 22, gitulah lebih kurang. Satu 14, satu 23 macam tu. Bila daripada situ saya analisis, saya nak tahu berapa sebenarnya YouTube bagi duit untuk setiap 1,000. Jadi bila saya darab, contoh saya dalam dua video tu saya dapat 117 setelah di convert ke ringgit, bagi 37 tu maknanya 37,000 lah. Jadi saya dapati di situ setiap 1,000 adalah bernilai RM3.18. Okey, jadi dalam kepala saya target, kalau sebulan saya nak dapat 500, berapa ribu yang kita perlu ada view. Bila saya darab dengan 160 ni saya datang dari mana pula? Lupa dah. Kejap. 160 ni setelah saya bagi dengan target tadi, sebulan 500. Target pendapatan untuk kita ni kan, bukan YouTuber hebat-hebat kat sini. Ada YouTuber hebat-hebat tu kita tak boleh nak sangat nak ikut, sebab dia orang terlalu luar biasa. Yang nak dapat sebulan 400-500 ni. Jadi bila setelah saya kira-kira, rupanya kita ni kena ada 160,000 view sebulan tu. 160,000 view sebulan. Jadi RM3.18 kali 160, RM500 lebih kurang, RM508 kat situ. Jadi perlu sebulan ada 160,000 view untuk dapat income YouTube 500 sebulan. Okey. Jadi kita bagikan kepada hari, 160,000 bagi 30 hari, maksudnya setiap hari kita kena ada berapa view. Saya dah kira-kira lebih kurang 5,333 view. Jadi macam mana kita nak buat satu hari video 5,000 view? Sebab tu kita kena buat video yang viral-viral ni. Kita terpaksa tajuk yang disukai orang. Kalau tajuk yang tak apa, macam kita cerita kita je, kita ni bukannya artis kan. Jadi kita kena cari isu-isu semasa yang sedang viral lah. Sebab selalu YouTube bagi cadangan kan. Saya berdasarkan situ. Pada tahun 2023 pernah saya punya video banjir di tempat saya ni, saya dapat 100,000 view lebih, tapi YouTube tak bagi saya. Sebab apa? Masa tu saya tak perasan yang dalam rumah saya anak-anak saya tengok, isteri saya tengok melalui wifi tu. Dan itu satu kesalahan rupanya. Saya tak dapat 500. Sepatutnya bulan tu saya dapat 500, sebab saya dah mencapai 100, dekat 200,000 masa tu. Tayangan banjir masa berlaku di Parit Sulong. Okey, itu saja Jadi kalau nak dapat sebulan 500, pastikan setiap hari kita 5,333 dan sebulan mesti 160,000. Tapi kalau tuan-tuan punya video tu, satu video boleh dapat 160,000, bulan tu anda dapat 500 lah. Itu pada pendapat saya lah, setelah saya kira-kira daripada analisis yang saya peroleh. Sebab setiap video tu kan ada ringgit dia kan. Okey, terima kasih. Itu saja. Saya rasa saya harap berguna kepada rakan-rakan YouTuber sekian. Ada satu lagi saya nak cakap. Video short juga kita kena buat jugalah. Sebab bila saya buat video short ni, dulu saya tak abaikan kan. Rupanya dia dapat menarik ramai subscriber baru, dan subscriber tu dia akan tengok juga video-video kita yang panjang-panjang tu. Jadi saya tengok pun bayarannya rasa lebih besar daripada yang lepas lah. Bila saya tengok boleh satu video contohnya 10,000 boleh dapat juga ringgit-ringgit lah. Tak tunggu juta lah maksudnya. 10,000 pun dah nampak duit sikit lah. Okey, itu saja saya rasa. Okey, terima kasih. Ini channel YouTube saya. Boleh tengok-tengok lah. Walaupun channel saya tak berapa tapi sedang mencuba try and error. Tapi apa pun kita kena kerja Tak ada satu benda itu kita akan dapat duit kalau kita tak kerja. YouTube ni memang dah setkan begitu. Kita kena kerja setiap bulan tu, bukannya tak kerja Kita kena buat kerja. Terima kasih, semoga dapat membantu. Dan kepada YouTuber yang hebat-hebat tu, tolong jangan tonton pendapat saya ni, sebab saya ni tak berguru dengan siapa-siapa, main bantai je.